Bila kita bercerita tentang bagaimana kita nak mengurangkan jurang ini, tak nak kita terpaksa bekerjasama dengan semua. Sebab itu kita kena bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Kita force mereka supaya di dalam dia punya untuk kelulusan pelan merancang mereka, kelulusan bangunan mereka itu kena masuk perkara-perkara yang kita sebut. Tapi tentu sekali lah kadang-kadang oleh kerana dia sebenarnya bila kita kena akui lah kos yang tinggi. Sebagai contoh, ada yang berjumpa dengan saya, beritahu kat saya, Datuk, boleh tak pertimbangkan sebagai contoh wheelchairnya. Kadang bantuan yang diberi JPK kerajaan dia kata hanya RM2,000. Tetapi dia kata bagi yang untuk wheelchair yang macam yang orang kata apa, yang really orang kata apa, spek yang tinggi itu, mencecah harga sampai RM24,000. Untuk membolehkan dia bergerak dengan sendiri, nak masuk kenderaan, sebagainya. Mudah memang. Tetapi kita kena terima hakikat bahawa kos yang untuk kerajaan tanggung itu terlalu tinggi. Dan saya nak beritahu bahawa pada setiap tahun untuk OKU saja, kerajaan memperuntukkan setiap tahun lebih kurang 1.3 bilion